Rina akan partner dengan Irfan. Thank you dekat Abeh sebab kembalikan saya dekat Rina. Before this, I'll never shine to my every partner. Okay. But for this time, I will shine every day, every hours, every minute and every second. It's just only for you. Partner mid-year 2026 untuk Hazarina adalah Irfan Daniel. Rasa hati ini takkan pernah berubah bila bersama denganmu. Ini adalah takdir untuk kita bersama selamanya. Namun pada saat ini ku harapkan cerita kita takkan pernah berakhir. Aku berjanji akan menjagamu sampai akhir hayat. Inikah dia, kekasih yang pernah berjanji? Benar-benar dia hadir untuk menepati janji. Fasa bahagia ini bermula sejak kau menyebut namaku. Alhamdulillah, akhirnya doaku di setiap 2/3 malam menjadi nyata. Nyata kau adalah hadiah terindah di hari ulang tahunku. Kau di milikku. Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to Irfan Daniel. This is your Tanak Wagu Sabahan Boy. Aku nggak tahu lah macam mana mau cakap, tapi mau nama aku kena cakap juga. So maybe this is a last content untuk Farina. Kita nggak tahu antara stay ataupun bubar. Sama macam yang kita tahu sekarang talent sementara pun nak masuk sudah. And then macam kita tahu juga kalau ada talent sementara mesti ada partnership. So aku nak mau macam mana mau cakap? Mau nama aku kena cakap juga. So aku akan jumpa Rina malam ni. And aku akan bawa dia ke tempat aku, which is gym. Sebab she always said, Ipan, kau main gym ke dengan Merkin? Kau main gym ke dengan Merkin? Yes, I play gym with Merkin, Kanda, and yang lain-lain juga. But sebelum pengakhiran ni, Rina, mungkin ini adalah hadiah untuk kau. Hadiah terakhir aku untuk kau, which is aku ajar kau main gym kah? Or lebih daripada tu. Sebab kau akan apa, aku nggak tahu sama ucap apa. Sebab I'm speechless man. I'm really speechless. So guys, Ipan pun sampai gym sudah. And Rina pun baru sampai. Ipan mau pick up dulu dia kejap. I hope you happy Rina. I hope you happy. Happy with my surprise. I'm really hope. Itu dia guys. Tuh baju putih depan tuh. Dia pakai spek ke tuh? Aku nggak boleh kalau Rina pakai spek nih. Lemah kita. Assalamualaikum. Ready tak? Dah workout. Hah? Ready tak nak workout? Cakap nak workout.
Buka tu. Pakai jeans ni. Habis tu aku pakai jeans. Apa boleh ya? Dia risau. Ni konten terakhir kau ajak pergi gym? konten terakhir sebab apa aku ajak pergi gym sebab aku Kau nak ada. bagi tahu yang aku gemuk ke? Tak, kau tak pernah gemuk Rina. Kau tak pernah gemuk. Kenapa kau tak pernah pertahankan aku waktu orang cakap aku gemuk? Siapa kau gemuk? Bagi tahu aku. Mana orang tu? Yelah, Loman. Oi, si keding tu. Ya. Ada hati macam pernah aku gemuk. Sedar sikit. Sebab dia duduk sebelah dia. Oh, okey. Memang jadi gemuk. Apa tujuan kau tengok ni? Tujuan Aku konten lah. confused lagi ni. Kau confuse lagi? Ya. Sebenarnya aku ada surprise untuk kau. Surprise apa? Memandangkan ini adalah konten terakhir kita, Farina. Dah tahu lagi antara dibubarkan ataupun Jadi kau tengok awet tu kan? bila? Aku Jadi tengok kau tadi lah. kau tengok awet. Aku tengok Tengok awet tu tadi. Aku tengah tengok kau lah. Tanya ada orang. Aku tengah tengok siapa? Kepala aku dekat mana tadi? Jadi aku tengok hilang sebab aku macam. Takkan lah. Jadi aku harap surprise ni boleh happy kan kau lah. Sebab aku ada 2 surprise. Biar kau okey tadi. Okey. Ada Syami? Syami mana? Bukan eh? Mana Syami? Bukan. Ready ya? Ready. Ready. Let's go. Tapi tak apa kau pakai jeans. Apa saya tak nak main jeans pun sebenarnya. Tak apalah, okey je. Dorang okey je. Okay. Jom. Meng, boleh minta slowkan lagu sikit? Oh, boleh Thank you, Meg. request ke? Boleh. Kau ni berani siap. Ameng dengan aku, kami geng. Okey, sekejap. Sorry. Jangan rakan seorang sembarangan. Tak. Nah, pakai ni. Kau tutup sebab aku tak nak kau nampak pun. Oh, jadi tutup macam ni? Tutup macam ni? Dari kau je, asalkan kau nampak jalan. Okay. Ready tak? Ready? Okey. Jangan nervous pula. Am I look good? Yeah, looking good. Tapi Thank you. ni naik tangga ni. Okay. Kau kena hati-hati. Oh, laju. Jangan tengok depan. Tak, aku tengok naik tangga. Sebab kau balik-balik tanya aku. Tiap kali aku main gym dengan siapa? Main gym. Kau always tanya aku. Don't tell everyone. Kau main dengan gym, kau main dengan Merkin ke? Dia- Okay. Nanti orang tahulah. Tutup. Kau nak tengok ke? Okay. Jadi aku nak kena main gym ni? Tak. Oh, tak apa. Tutup lagi. Tunduk. Dia. Kau. Okay. Jadi kan? Dia lah ramai lelaki aku tak suka lah, Pai. Okay, jom. Kau aku langgar ya kau. Aku nak kena. Jom buka. Baju putih ni Merkin ni. Lah ni ke? Merkin dah ada? Kawan Merkin ada? Lepas tu kau nak aku buat apa? Atau kau nak lagi seorang? Mana? Tutup mata. Kita. Ready tak? Ready. Okay. 3, 2, 1. Oh, thank you. Ni Merkin ni. Ya dah. Aku dah. Kau suka tak? Thank you, suka. Susah nak dapat ni. Aku call kontak Merkin apa semua. Cakap Cha. Hey, Rina. It's you, man. See you, man. Oh my god. Oh, thank you. I dah lama Thank you for the defense eye. Thank you very much. Kau ada nak cakap apa tak dekat Merkin? Rina dah cakap, Rina dah lama stop working. I know. Because you really handsome. I like that. Hey, it's Kita tengok drama awak. Rama Pawan. Tori. Oh, Tori Bisbal. Tori. The best of I greet. Now, yang Fidaus tu pun. Let's go. I didn't know about Pina because Yalah, yang you dengan Christina tu. it's now. Maybe it's No, Christina. And the Joby. Did you be anything now? Yeah, I like that. Yeah, I like to. Itu je kau dah tahu. Ada apa-apa lagi tak? Ada aku nak cakap apa lagi? Mana tahu kau nak confess ke dekat Merkin? No, Cha, okey lah Cha. Against Kenapa Cha? Bro. Panggilan kita orang. Oh my god. Thank you Ipan. I dah lama nantikan saat. Oh my god, I like your muscle.
Oh my god, Irfan. You selalu ke atas sini? Always, every day. Kalau macam tu memang I hari-hari atas sini. Yeah. Are you okay? Glad to hear that. I glad to hear that. Glad ni. Oh. Sorry. Dia baru habis syuting. Okay. It's okay. I tak. Oh my god. Oh my god. Dia dada so big. Cak, nanti aku main dengan kau aja. Harus itu kan juga dia teror. Okay, Cak. Ciao. Wah. Ini. Oh my god. Kalau ni cayang. Cayang. Bukan cayang. Macam mana? Puas hati kau jumpa Merkin? Okay, dia humble lah. Humble. Merkin dah pernah sombong. Alah, sukalah. Pasal gini. Satu tempat lagi special tapi kita dekat luar lah. Oh, okay. Sebab aku ada something lagi untuk kau. Banyaknya. Yeah. Kau ni birthday kau tapi kau surprisekan aku. Kau tahu tak birthday aku tak pernah berharap apa-apa. Jangan cakap macam tu. Yang aku berharap Umi Abi aku masih ada. Ya ke? Tu benda yang paling bermakna. Ada lagi kan? Aku tak ada. Ada lagi kan? Ada lagi. Okay. Aku mau kau tunggu dekat luar. Kita akan duduk tengah-tengah. Keluar je. So kita akan duduk dekat rumput-rumput ni. Baik kah? Yes. Sebab lighting sebelah sini. Sakit kepala lah. Sakit kepala. Tak tahu kenapa. Alah, aku habis penadol aku. Tak apa. Okay. Kau tak ada stand ke? Ada stand dekat dalam. Aku nak ambil lah ni. Oh, yang sini. Okay. Kalau kau mau bercakap, cakap dulu. Mana tahu ada kata-kata kau kan? Oh, yo. Kata-kataku hanya mimpi di siang hari. Tak nak cakap apa pun. Ipah ni tak tahu nak cakap apa. Ipah selalu tahu konten dia mesti tergantung macam ni. Lepas tu dia akan bagi orang tanggungjawab. Aku tak satu-satu dia memang tak selesa kalau ramai-ramai lelaki macam ni. I don't like that. Dia ni dah lah pemalu. That's weird. Kenapa lelaki suka pergi gym? Wow, thank you man. Thank you bro. Welcome bro. Why you give me this? Jangan tengok dulu bro. Okay. Adakah Merkin dalam ni? Oh yes. Kau belum move on lah dari Merkin. Tadi dah jumpa tadi. Sorry. Ready tak? Ready? Aku ada surprise yang kedua untuk kau. Saya selalu cinta kau dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Ini sebenarnya apa? Sayang kau. Bukan sempena, dia Saja bagi. bukan penghargaan aku buat kali terakhir. Sebab aku jujur dekat kau. Kita ada batch 1 dan mesti ada repartnership. Pembubaran wajib ada. So aku dah tahu mungkin ini adalah last dance for Farina. So that's why aku prepare this. Kalau stay pun macam 50% stay tu 50-50 lah. Jadi kau ready tak nak buka? Ready? Buka. Damn. Apa benda ni? Saudi Arabia? Okay, ni Baru lagi? baru. Okay. Topi ni aku beli masa aku pergi Mekah. Oh ya Allah, astagfirullah. Oh, memang design dia macam dah kabur-kabur. Memang lusuh-lusuh macam tu so, kau tengoklah baju aku. Memang Ramai style stylenya. aku style suka gini. Ya, wow, dia so cool. Ni memang Aku suka warna merah. Oh ya? Aku suka topi merah. That's why ni aku beli masa dekat sana and Betul kau bagi aku. sejujurnya aku Masa aku pergi Mekah. bukan. Aku sejujurnya selepas balik dari umrah tu aku target untuk hopefully dapat comeback for last time. Oh iya ke? Untuk bagi ni je. Oh. Tapi kenapa nak bagi aku? Sebab kau banyak 360 kan aku so. Oh iya ke? So aku kena appreciate yang 100% untuk orang yang 360 kan aku. Faham? Walaupun cringe aku sebut tu tapi memang kenyataan. Memang kenyataan deh. Tapi alhamdulillah. Memang kenyataan bagi aku 50 je, 50%. Tak ada. Okay, next. Itu ah? Ni apa? Okay, buka. Scary ya. Siapa comel? Ni okay, first ada Tutup mata. tutup mata Ha. and kau kena buka tu. Oh, comelnya. Comelnya.
Tu ada ikat rambut. Scratch. Ah. Ni tie. Tie. Tak. Dia macam Bandana. Ya. So ini wah. yes. Ni kenapa pula? It's so cute. Untuk kau lah. Yelah, kenapa bagi ni? Bagi kau lah untuk mana tahu kalau kau ini dekat kau dapat rumah. PR box lepas tu kau bagi aku PR box. Belum masak dapat PR box. Yelah, dia dah tahu. Mana? Comel aku suka ni. Aku suka benda ni sebab kadang aku memang cari untuk penutup mata. Sebab kau kan sometimes kau pergi outstation dengan kau punya food fest. Kadang Echa yang drive kereta, kau adalah penumpang. Betul. So kau memerlukan tu. Tapi barang-barang kau ni random betul lah. Random betul. Ini asing ke sekali? Ya Allah, ni apa? Ni kenangan. Oh, cerita Ni kenangan. Siapa edit ke? Siapa buat kan ni? Kawan ni. Tak silap lah. Oh, comelnya. Boleh aku letak kerongsang ke apa-apa. Yes, betul. Memang itulah tujuan dia. Ini? Ini untuk macam kalau kau dekat rumah Mask face muka? mask. Face mask. Kau ni sudah aku pergi gym, bagi aku barang-barang kecantikan. Yes, memang aku jaga kecantikan kau, Rina. Ya Allah. Oh, ini untuk kereta kau. Kenapa? Kau kata kereta aku busuk? Tak, kereta kau wangi. Rina. Dia tak Dia apa. boleh spray dekat kasut. Sebab kau tahu tak, kereta kau terlampau banyak kasut, Rina. Banyak? Jadi kau expect kereta kau dah berbau kah? Kaki kau memang dah berbau kah? Tak ada bau pun. Ada bau ke? Hidung kau tersumbat kau. Biar kena biasa kat kau bau dia. Tapi aku macam tak okey je. Kereta aku tak busuk lah. Yakinnya kamu. Ini pun aku dah letak banyak wangi. Hari tu kau cakap kereta aku tak bau. Ya, wangi. Kau tipu Itu betul lah. Wangi tu dekat depan. Belakang lah. Aku buka bonet kau kan hari tu. Mesti aku cakap Aroma terapi. Okey. Boleh lah. Ocean dia tenang sikit. Oh, ada last. Kau cepat berpeluh kan? Ya Allah, ini betul-betul barang yang dia nak buang. Lepas tu dia bagi Tak, ini masa dia orang celebrate aku punya. birthday kau? Oh, faham. Kenapa tak ada aku pun? Siapa yang celebrate? Sabtu tu. Supporter kau ke? Ya. Aku ada call kau lah. Tak ada apa? Aku ada call kau. Lepas tu aku angkat tak? Tak. Begini? Kau tahu, time tu food fest juga busy. Aku ada pesan kau awal lagi tu. Terus aku bagi tahu, Rina 15 hari bulan kau ada apa tu. Terus time tu pun kau cakap kau ada kerja. Oh, patutnya kau nak ajak aku ke apa? Ya. Tak ada, aku tak ada ajak aku. Ada. Mana call kita? Bukan, yang aku ajak kau sebelum kita pergi Johor. Oh. Tapi memang kau lupa. Kau tak cakap pasal birthday. Kalau aku tahu tu pasal birthday, aku cancelkan semua job aku untuk kau, Ipan. Apa? Okay, sekejap. So, how? I like this. Semua ni memang berkaitan pasal kau. So, kau betul-betul tak nak aku lupakan kau. Kau memang nak aku ingat kau sampai bila-bila. Ini perempuan punya ni. Ya. Okay, that's cute. Thank you. Kau ada apa-apa tak nak kata buat? Apa nak kata, nak buat? Nak buat? Cakap KL buat apa kau ni? Apa dia? Aku just nak cakap thank you, Irfan. Sebab setiap kali kita comeback, you always give the best. Kau selalu buat yang terbaik. Kau sentiasa konsisten. Even kadang aku ada ke tak ada dalam konten kau, kau memang seorang yang rajin buat konten. Thank you juga sebab selalu bagi full effort waktu dengan aku. Aku sangat appreciate dan selalu menghargai aku. Itu yang paling aku terharu sekali lah. You always appreciate me. Ya. Dan thank you juga sebab korang sentiasa support kita orang, terutama untuk comeback yang kali ketiga ni. Diorang sentiasa support kita dalam Comeback ketiga ni dalam konten habis ke, korang sebut-sebut nama kita orang. Thank you so much. Comeback ketiga ni adalah antara comeback yang paling aku rajin aku. Konten aku lebih daripada satu. banyak juga sebab konten kau. first content satu, second comeback tak buat langsung. Ketiga comeback ni macam ada improvement lah, ada improvement. Second comeback tu kita ada sebab. Tapi tak ingat sangat lah sebab apa. Tapi ya, aku rasa even Farina akan comeback lagi pun nanti, kita still akan ada benda baru lagi nak buat. Betul tak? Sebab kita macam banyak benda baru. Banyak macam benda lagi, ada macam benda lagi nak buat.
Betul. Macam tu. Then aku terkejut juga untuk comeback Farina 3.0 ni, tiba-tiba sampai ada grow. Ya. Farina Tales. Oh, thank you. Thank you so much. Maknanya Farina ni bagi impact juga lah kat certain orang. Alhamdulillah. Sampai dia nak buat grow up semua. Thank you. So, ni daripada side aku pula. Aku mau cakap thank you so much Rina sebab sudi juga untuk comeback buat kali ketiga ni. And I'm really appreciate sebab kau always commit. And Rina, aku nak shoot. Okay pun boleh. Kau know hal dengan benda tu. And aku happy. And thank you so much juga, always appreciate dekat aku juga. And Alhamdulillah comeback ketiga kalau kau perasan, every content habis kita Perform. Ya, itu yang paling aku bangga dengan kita. Kita dah buat yang terbaik. Sebab dulu macam, mungkin dulu pun kau macam jenis malu-malu kan untuk buat performance. Aku masih belum keluar diri aku. Yeah, but now you can do it. Lagi perform daripada aku. Dah, sama-sama perform. Bila kita bergabung tu macam puff. Alhamdulillah, dia jadi. dapat top 1, top 1, top 2. Betul. So, ini untuk kepada Farina Tales. Thank you so much atas support kamu since Farina 1.0 till now. Terima kasih. So, aku mau cakap, even kalau kami stay, Alhamdulillah. Tapi kalau kami bubar, saya just mau cakap. Habis tahu yang terbaik untuk kita lah. Yes, saya just mau cakap, tolong support Rina dengan siapapun dan saya dengan siapapun. And kami akan buat terbaik insyaAllah. Antara Rina dapat talent sementara kah atau saya akan dapat, anda tahu. Okay. And thank you juga sebab bagi Rina jumpa Markin. You welcome. Ini je pencapaian yang aku boleh capaikan hajat kau. Paling susah ni. Sebulan juga aku kena apa? Kita kena booking. Berjanji booking. Ya. Gila. Lagipun dia ada shooting kan. Tapi kita terpaksa blurkan muka dia sebab tak nak kantoi. Tak nak kantoi. Sebab dia tak nak dedahkan muka dia. Betul. Sebab dia ada new project nanti. Betul. So kalau kamu tengok tadi makin kecil saya. Stres. Ya, watak dia lah. New project dia kena kecilkan badan dia. So itu je lah. Okay. Tidak pun aku mau bawa kau main gym pun. Gila, dengan pakaian aku pakai kasut begini. Lepas tu apa kau lagi begini berselipar. Alhamdulillah ya Allah. Kita bukan Capisha. Yang konten gym. Move on lah dengan Echa. Aku Capisha kan. Kau balik-balik dah move on. Sikit Echa. Siapa lagi buat konten gym? Ya. Ini jalan momen terakhir buat kali terakhir buat Farina. So sehingga kita jumpa lagi guys. Dia akan datang. Dah tahu. Okay. So apa-apa pun, thank you so much untuk Rina. Thank you so much untuk Farina Tales. Last daripada saya, thank you so much for everything. And yap guys, Nah, bye-bye guys. Assalamualaikum. And yap, untuk Rina, thank you. Untuk beberapa minggu kita menjalankan partnership Farina ni. And so far Alhamdulillah diterima orang. And thank you so sebab kau always commit in my content. And yep, I'm happy, really happy because you always treat me dengan baik. And aku minta maaf kalau aku ada sepanjang kita partnership ni, aku minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa dengan kau, terguris hati kau ataupun sidai kau. Tapi mostly aku tak pernah sidai kau, Alhamdulillah. And aku minta maaf. Maybe this is the real last dance untuk Farina. And aku hope dengan siapapun kau lepas ni tetap rajin buat konten dan malas-malas. Okay, I know you can do it more, but just trust yourself, okay? So maybe itu je dari aku. And yep, thank you for everything. I love so much this Farina ship. Yeah. Bye bye Rina.
Hello. Hello. Apa? Busy ya? Apa? Busy ya? Hello, busy ya? Hello. Pakai wifi kan dah ni? Tak ada, tengah baring-baring sini. Aku ada something ni untuk kau. Apa lagi? Kau kan dah bagi semalam. Tak cukup tu hadiah semalam. Cukup, aku kan dah jumpa Jumpa siapa? Mercury Fake. Ha? Aku kan dah jumpa Mercury. Tapi macam kau tak puas hati jumpa yang semalam tu. Puas. Apa kata tak puas? Kau nak yang puas tak? Kau nak yang puas tak? Mana? Nah, ni yang puas punya. Assalamualaikum. Pertama kali aku bertemu seorang gadis seperti Assalamualaikum. Orang bagi salam tu. Siapa? Siapa ni? Kopi mana? Kopi mana? Lagi mana? Buat apa tu? Kemarin rumah dia tak apa. Aku rumah. Mereka buat apa? Tengah gym. Tiba. Memang macam malam ke sih? Tak nampak? Sekejap. Tunduk sikit. Rina, tunduk sikit. Okay. Macam malam ke sih? Saya malam gym. Tak, kenapa awak punya spek tu macam ada logo tu? Terus mesti tak ada power tu. Ada logo? Tak ada. Rina, tunduk sikit muka kau. Power tak ada kat sini. Power ada kat situ. Hatinya semakin hati coba pikir kembali dan jika duduk cari kabari. Saya sukalah yang kemar rumah ni. Suka ke? Yang pandai masak, yang kemar rumah. Apa? Saya masih malam kemar rumah. Oh, mak saya cari orang-orang macam tu lah. Masa tu saya yang sadu-sadu. Buat kemar rumah lu, nanti saya ambil bawa pergi makan. Puas hati kan? Dah. Rina dah, Rina. Dah, Rina, dah. Oh, cuci kain. Puas hati ke? Rina, puas hati tak? Tak sangat kan? Kalau dia lagi makan baru puas. Tapi dia ajak kau pergi makan tu. Nanti lepas kau kemas rumah dia ambil kau. Sudah. Tak perlu tunjuk aku. Tak, dia function tunjuk aku. Tidak guna. Aku dah dapat kemar rumah. Dah ajak dia makan. Nanti kau bagi location rumah kau. Aku bagi dekat dia. Bah, sudah jangan beri ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Rina. Berhasilkan kita punya last konten. Memang. Okey Bu. Okey bubar settle. Aku dah tanya. Aku nak share dengan Merki. Dah. Makin aku banyak bercakap sama dia, makin lain-lain dia. Makin pelik dia. Dah tu sama Mike. Makin pelik nanti dia. Sudah. Bye.